Okay. So hari ni adalah hari pertama aku nak buat vlogging. Aku dah sampai dari KL. Aku dah sampai KL daripada Melaka. Sekarang ni kenapa aku berpeluh? Kenapa aku berpeluh? Ini neraka ke apa ni? Tak, sekarang ni aku dah sampai. Aku dah sampai dah KL. Aku dah sampai KL daripada Melaka. Sebabkan besok ada event. So aku ingat aku nak buat vlogging. Inilah Medok nama dia. Dia ni ada perangai pelik sikit tau. Kau hati-hatilah sikit, okey? Kau tengok. Sengaja aku freezekan dia dekat sini biar nampak bengong dia tu. Dia ni budak 3 suku betul lah. Ini hari pertama. Tu lah. Aku tak tahu lah nak cakap macam mana. Kawan tu dah deal dah. Dia suruh datang sini, tempat ni. Tapi aku tak tahu kenapa si buntal ni, gemuk buntal yang aku tak tahu kenapa dia boleh sidai aku. Dia tak tahu ke yang aku ni dah mandi ni? Allahu Akbar. Dia suruh datang ini tempat. Lepas tu dia, akulah kalau dapat sula budak ni. Dah tak padan dengan gemuk buntal pula tu. Aku kalau pergi mancing bawa dia ni, sumpah aku cakap kau, kalau bawa dia yang panjang-panjang aku dapat buntal je. Asal dapat buntal. Aku tak faham lah kenapa dia tu, aku ingat bawa padi lah. Aku dah lapar ni pada Melaka ni, tak makan lagi ni. Macam mana lah? Aku tak makan lagi ni. Gemuk buntal ni mana? Aku dah lapar. Kau gemuk buntal, kau apa kau kat sini? Janganlah abang marah-marah, bebe. Abang di sini masih sayang kau ni, bebe. Kau buat aku apa? Kau tak angkat. Apa benda buat kau? Tak sekali kau pegang. Kau dari mana ni? Buat video ke? Buat video. Kau boleh? Kau tak. Asal? Kau dari mana ni? Aku cari kau lagi. Kau kata dah sampai. Kau kata sejam kau dah sampai. Memang lah. Aku pegang kereta kau tak ada orang. Betul kenapa? Aku gitu. Asal? Sebab aku lapar lah. Aku lapar. Daripada tadi. Sabar. Okay. So sekarang ni kau buat apa ni? Kau buat apa ni? Macam kita plan tu lah. Vlog lah. YouTube lah. Mantap Sekarang ni dia pun dah start buat YouTube apa semua. Inilah yang aku duk buntal-buntalkan tu. Dia ni pun problem jugalah. Aduh lah. Ni nama dia Yipduk. Kalau kau nak tahu, ni lah nama dia Yipduk. Punyalah susah lah dia ni. Badan je besar, tapi kejap-kejap hilang. Dah macam biskut dia ni. Dia ni geng. Tolong aku letakkan dia ni nama lain. Dia tak sepatutnya letak nama Yipduk. Sepatutnya dia kena letak nama Yip Sidai. Kau subscribe lah. Subscribe. Subscribe jimbit kau. Kau tu cakap tu buka lah mata sikit. Apa yang payah kau ni? Aku memang tak boleh lah. Aku memang tak puas hati lah dengan kau ni. Aduh. Asal kau duduk sini lagi? Kau tak nak pergi makan? Freeze. Sekarang ni aku nak freeze kau 3 kali, bye. Tak apa, sebab aku yang bikin ini video, aku yang freeze kau. Tak apa, aku suka tengok kau keras. Jam kau mic kau tak ada? Mic kau bagi aku mic aku. Mic kau tak ada. Tak sekarang. Sekarang ni kau nak makan tu benda boleh settle. Kau datang sini. Yalah. Kau tidur rumah aku lah. Tak nak lah. Asal? Aku lapar. Ya makan dulu. Lepas tu tidur rumah aku lah. Asal lah tidur rumah kau? Aku nak cek hotel ni hari. Cek hotel? Ada pun nanti aku tolong kau cek. So sekarang kita cari tempat makan dulu lah. Boleh? So kita cari makan dulu lah. Kau pergi mana ni? Tengok apa? Aku lapar. So sekarang kita nak pergi makan dulu. Yalah. Jumpa je lagi lah. Jumpa aku. Jumpa je lagi. Jumpa je lagi. Kau buat apa? Jom pergi makan. Gila. Kau tonggeng buat apa? Dah jom pergi makan. Aku lapar. Ya, pergilah makan dulu. Lepas tu kita carilah hotel. Makan mana? Makan jom. Aku bawa ke tempat baik punya. Baik. Dekat Damansara punya. Tempat baik. Buat. Ya betul. Tempat baik punya. Muka senyum sikit. Tak nak. Muka senyum sikit. Senyum sikit. Kau muka senyum sikit. Lapar. Aduh. Senyum sikit. Aku tak boleh berak. Aku lempang. So kita jumpa sekejap lagi kat kedai makan.
Alright gang. So kita nak pergi makan man. Kita nak pergi makan lah. Apa? Kita nak pergi makan. So kita nak pergi makan. Ni kau keluar lalu depan ni. Kau keluar. Gimana? Makan. Tak rapat ada pintu mana? Kau dah kabut dah ni. Ha? Kabut dah. Pintu tak rapat bodoh kan, jadi kau jatuh. Orang selamatkan kau. Selama hari ni tak pernah pun kena caring macam ni. Siapa yang nak kiri kalau bukan aku. Cepat sikit kan kau lalu. Sabar boleh sabar. Ya. Tak, kau sabarlah. Depan ni kau keluar kiri tau. Mana kanan kiri? Kiri. Depan ni kiri. Depan ni kau keluar kau kiri. Depan ni kau keluar, lepas tu kau kiri. Okay. Depan ni kau keluar ni kau terus je kiri. Sekali je. Sekali je. Ya, lepas ni kau keluar aku kiri. Okey, bonggol slow. Kau agak-agak Bonggol. Boleh je cakap wawa. Cakap wawa boleh. Ya, depan bonggol. Depan tu ada bonggol lagi. Depan ni ada bonggol tau, depan ni. Mana? Depan ni ada bonggol lagi depan ni. Tak ada pun. Tak, kau jalan depan sikit, depan ni ada bonggol. Kau jalan depan sikit, depan ni mesti ada bonggol ni. Mana? Ni depan ni. Tak, kau tekan aku ni. Jangan tekan orang boleh. Okey, tak tekan. Depan ni ada bonggol. Nampak? Slow. Ya Allah, subhanallah. Agak-agak Tak, kau gerti pula cakap awal-awal. Sini tempat mana aku tahu. Jakun kau. Mana ada jakun? Orang tak tahu. Sebab tu orang tanya. Aduh, ini macam kalau kau bawa kereta, cakap kau. Memang lambat lah sampai. Agak-agak aku Pablo Escobar tau. Pablo mana? Pablo Escobar tu kawan dengan Castello kau tahu. Kau mana anda ambil tahu? Borak kau ni. Ni cerita aku yang betul. Kau nak dengar cerita aku tak? Apa dia? Kau tu sukan judo. Judo. Sebelum adanya sukan judo aku dah belajar aikido. Asal pula mati bodoh. Ya Allah mati tu. Wait a minute. Macam mana boleh mati tu Aku tak tahu lah. Sebab ada komen lah. Okey. Kita okey. Tak, brother. Baik. Masih tu. Baik bodoh brother tu. Macam mana dia? Macam mana Allahu Akbar. Baik bodoh brother tu. Nasib baik lah. Aku Kau dah ni. Aku dah jadi kepala ni. Aduh. Apa jadi kalau jadi lagi macam mana? Kita kan dah ambil nombor dia. Aku dah ambil tadi nombor dia. Betul-betul dugaan lah. Cakap kau. Bismillahirrahmanirrahim tu. Ingat kan? Baca doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim tu. Allah. Wala quwwata quwwata illa illa billah. billah. Tak kau macam lebih kepada follow. Betul. Aku ikut ni. Kau tahu ke tak tahu? Tahu. Tapi itu lah. Asal kita kau ni sebenarnya tu? Aku tak tahu. Aku kalau tahu aku dah bagi tahu. Tapi daripada Melaka kau datang sini macam ni siap? Okey. Okey. Kau tu salah pening Apa kadang-kadang hidup ni kan. Tak tahu lah nak kata. Kadang-kadang hidup ni kita tak boleh nak terlampau apa berharap sebenarnya. Tapi tu lah. Kau macam kamera angle macam tak betul dia tu. Betul. Kita bukanlah nak cakap apa tapi kau sendiri pun tahu kan. Kau pun dah tahu hidup ni apa. Kadang-kadang hidup ni apa yang kita kejarkan sebenarnya. Betul. Tak boleh nak terlampau. Betul. Kau semua betul lah. Betul lah. Kau ni kenapa ni? Betul lah apa yang kau cakap. Orang dah lapar ni pada tadi tu. Dia macam ni. Hidup ni dia macam yang kau cakap Betul tak kan? Oh, my English dengan kain basah aku libas roh kau sekarang. Hidup ni dia macam yang lebih pada kau cakap tadi. Brother tadi mana? Brother tadi. Siapa brother tadi? Brother tadi. Brother tadi baik lah. Baik baik tu brother tadi. Brother ni memang steady lah. Thank you brother. Thank you. Thank you. Alamak, brother steady Macam naik ke tingkat ni? Alamak orang kat aircon ni. Takkan kau tak tahu nak naik kan tinggal? Ni kau jalan terus. Sebab kau jalan terus. Apa? CD tu keluar babi. CD. Yang ni masuk CD. Okay. Alright. So alright. Alright kan? Alright gang. Okay. So kau terus. Ni kau kiri. Alright. Kau
kiri. Okay. And kau kiri, kau kanan. Kanan kiri. Kanan. Tadi kau kiri, ni dah kanan. Nyirapnya aku lah. Iya, Subhanallah. sabar bang. Ya memang kita lama tak jumpa je. Sabar, bang. Tapi kau jangan buat aku macam ni. Tak. Ha. Aku kan sekali-sekala je buat dengan macam tu. Faham tak? Sayang aku lah. Sayang lah. Asal kau sayang aku tu? Punyalah banyak jantan lain, kawan-kawan lain. Kau punya kenapa kena dengan aku Aku tak faham lah kau ni. Sebab yang lain tak panca. Oh ya? Ya. Kenapa orang lain tak panci pula? Sebab tu lah susah bawa cari. Gitu Kau tahu tak, selama ni aku berkawan, aku tak pernah berkira tu. Tapi orang banyak berkira dengan kita. Apa Itu masalahnya. Time tak ada apa pun tak pandang pun. Koyak. Yip, kau pun tahu kereta ni daripada cantik sampai ke, kau tahu tak betapa aku punya apa tu orang kata self reward tu. Yelah. Sampai kereta ni cantik kan. Kau kereta pun tak tukar-tukar lagi. Aku punya bangga saya dapat kereta ni sebab apa tau? Sebab apa? Aku dapat kereta ni. Tu yang aku rasa macam bangga gila lah. Yeah. Sampai kan aku pun Yip, kalau kau nak tahu aku punya penjagaan memang Yip. Sebab apa? Kau tengok bumper belakang aku punya. Tapi yang belakang Tak apa, kau tak tengok. Tak percaya kau pergi tengok sekarang ni yang langgar bukan aku kau yang langgar aku. Hantu. Kau kan tentu aku dah cakap dengan kau. Apa? Aku dah on kau. Lepas tu kau gini Oh Allah. Kau jangan begitu. Boleh ada. Okey, Cuba tengok. Oh, masih lagi. Kita masih lagi di jalan. Ni kau ambil kiri. Asal tak cakap besok tu? Kau ambil kiri ni. Lepas tu kau U-turn lah depan tu. Depan tu ada U-turn. Ya. Okey. Banyaknya spek kau. Aku kamu lah Yip. Macam kau cakap tadi. Style macam berarti. Dia bukan soal style nak style pun. Dia kanan. Tapi disebabkan kita nak self reward kan. Yalah. Jadinya tu lah. Ni kau U-turn kanan. Kanan ke kiri? Kanan. Ha? U-turn kanan. Oh. Kau jangan buat orang hangin. Aku buat apa? Aku tanya je. Tanya pun. Nanti tanya Ni apa pasal ni? Balu. Okay, ni kalau kau nak tahu yang kat Damansara ni biasa ni semua tengah tunggu bas. Tapi cuma dia punya atap je tak ada. So, Takkan tunggu bas kat sini, siul. Iya. Betul lah. Kau memang siul. Sebab tu kau kena tahu Damansara ni punya crowd macam mana. Kau tak boleh macam ni duk. Senang lah. Macam mana duk? Kau kena tahu duk. Benda-benda gini duk. Kau kena ambil tahu duk. Kalau kau tak ambil tahu duk, kau memang orang tertinggal duk. Iya duk. Ni terus ke kiri kanan. Ni terus. Mana? Bukan simpan ni, kau kena masuk simpan depan lagi. Simpan mana? Tak ni apa lah. Ambil aku. Siapa? Tak dia apa? Relax. Man. Okey. Mana tu? Okey, ni terus. Kau terus tu. Dia melalui tempat tadi. Cuma dia pusing jauh je. Ni bapak lah. Kau jangan selebek sangat sial. Apa? Kiri. Kau orang tengah tunjuk jalan, kau tunjuk aku dengan benda lain. Gila lah budak ni aku rasa. Tadi aku rindu tu. Aku Yelah. rindu tepi tayo. Aku rindu minta hasil mak jiran. Kau bayangkan, aku dah lah suara tak sedap. Aku tahulah time tu kau tak nak layan aku. Kiri. Ni kiri. Apa pula aku tak layan Ya, kau? time tu kau macam ni bawa layan je. Agak-agak Tak. Kau dengar dulu. Time tu aku rasa kau macam bawa layan je. Dia ni dah suara tak sedap nak cover dengan aku pula. Lepas tu pun aku cakap Ahmad cover je kan. Lepas tu Cover lagu? Cover lagu. Di mana? Lepas tu ni kiri, kiri. paling kiri kau ni. Angin. Kiri mana dia? Kiri lagi. Lepas tu kan time tu kan aku kan baru nak nyanyi kan. Bila aku macam aku yang aku cakap bagi A minor, kau bagi aku A minor kan. Lepas tu time tu aku nak nyanyi geteng. Ni kiri lagi. Geteng-geteng apa kau? Ni lah bodoh periuk kiri sebelah bodoh. Baru nak nyanyi. Ya. Tang Alexander apa ni? Ni depan ni. Ni? Depan ni kiri. Ni Damansara Perdana. Mana aku tahu. Mana? Welcome to Damansara Perdana yo. Tengok jalan dia berselirat sikit. So orang kena masuk sini. Kiri depan ni gini. Ni aku mati-mati aku ingat kau duduk Damansara Alif ya. Damansara Alif kat JB. Betul-betul bingai dia ni, kau tahu. Apa pula kat JB? Damansara Alif kat JB. Kau cakap dengan aku lain. Yalah, dekat-dekat gang sana tu. B5. Betul dekat B5 tu. Okay, ni kau relax sini.
Sini, kau relax sini. Relax sini. Lagi makan dulu kan? Sini, kau relax. Apa? Ya, sabarlah. Tak pernah fikir pasal Kau ni. Aku ajak tidur rumah aku, kau sibuk nak tidur hotel. Ya, sure. Buat pasal hotel. Jari-jari. Bodoh dia ni, orang dah ada rumah. Kau duduk je lah rumah aku. Anak, nak ada hotel. Tak sikit susah korang. Tak payahlah kau ni. Mana nanti cari hotel? Yelah, pergi makan dulu lah. Sembang banyak tak guna lah, tembak tak kena lah kali. Jumpa di kedai makan ni. Okay? Right. Sekarang ni, Kita beduk. beduk benda. Orang lapar lah. Beduk lah makan. Tu mana punya bahasa? Itu bahasa ni. Klaim. Klaim. Alright gang. So, kita orang nak cari kedai makan. Lepas tu, time kat kedai makan, kita sambung lagi sikit. Alright. So, kejap lagi kita. Kau pula tutup. So, hari ni adalah hari kedua saya berada di Kuala Lumpur. Semalam. Kau jangan beritahu orang. Tak pagi. Aku tak nak, sumpah aku tak suka tunjuk aku punya susah kat orang. Kau cakap je lah, semalam kau punya bateri habis. Habis kereta lagi. Semalam aku menolak bawa sampai ke hari ni kata tu. Sebab tu aku cakap dengan kau. Itu yang kau kena ceritakan kau dia orang. Kita lah. Tak ada Pengembaraan. tu geng. Semalam sumpah aku cakap tu terang. Aduh. Tak tahulah ujian Allah nak bagi. Tapi itulah kan. Nak buat macam mana kalau kereta lama. Selalu budak-budak sekarang apa orang panggil lambang-lambang proton. Bukan. Bukan lambang Apa? proton aku. Habis tu Lambang kereta kau proton. apa nama dia? Aku lupa. Aku pandai bawa. Pro 2. Berdua jimbit kau wajar Bukan. gila. Kau jangan nak otak-otak aku. Aduh. So sekarang ni kita nak ke mana ni? So sekarang kita nak pergi Event. Tapi sebelum tu Event apa? Event launching. launching lah. Daripada AXO ni. Aksu Supernova. Tapi sebelum kita nak pergi sana, kita kena pergi LCC. Betul. Nak ambil Beli. bukan beli. Bukan beli. Apa? Ya. Kalau kau orang tak percaya, kau jumpa dia sekejap lagi. Kau tu terang aku cakap. Kau nampak dia bro. Ha. Kau nampak dia bro. Sumpah bro. Adik tuah aku, anak buah aku tu tengok dia pun menangis bro. Betul. Ni lepas. Dia apa yang orang putih tu? Niga. Bukan, bodoh. WhatsApp brother. Bukan ni. Adik. Hey brother. Ada dia cerita. Bukan Scott apa? Buat apa? Alah, yang rap tu juga, bodoh. Yang rambut macam gitu juga. Snoop Dogg. Bukan. Scott Suka apa? Scott apa? Ada tu. Suka apa tau? Sikit pak. Sikit. Yang itu? Yang Travis Scott gila. Travis Scott. Scott orang pun. Scott. Kau apa benda lah duk tak boleh macam ni duk. Sekarang ni duk. Kau dengar cakap aku. Apa dia? Kalau kau jumpa Travis Scott, sekejap lagi Travis Scott belah Melaka punya. Belah pelusuk pedalaman orang tua punya ada tu. Tapi kan, aku nak tanya kau lah. Betul-betul penat kau semalam Penat. Kau tengok dah pukul 5 ni baru kau bangun ni. Otak kau. Kau bangun pukul Kau berapa tadi? pandai Syah. Kau bangun pukul berapa tadi? Aku bangun pukul 2. Banyak dugaan kau semalam Ya Syah. dengan air tak ada kat Selangor. Air tak ada? Air tak ada. Kau tak mandi ke? Air mana ada gila kat Selangor? Aku mandi Syah. Itulah kau. Aku mandi. Kau mandi pakai apa? Aku pergi masjid. Kau tahu tak? Kau buat main. Banyak kau nak buat sedap-sedap hati kau. Bukan. Sekurang-kurangnya Apa? aku wangi tau. Ya kau. Wangi Syah agak-agak Ingat aku apa? Cikal-cikalnya anak-anak ayam. Aku kalau anak ayam muka mesti kena baik sikit. Lagi 13 minit sampai ke LCC lah. Lagi 13 minit sampai ke LCC. Tak ada sebenarnya macam ni geng. Kita orang nak tunjuk apa kejadian semalam, tapi bateri habis. Lepas tu Kereta mati. kereta starter kick
Starter kit tak boleh nak ni, tak boleh nak ketik. Apa yang starter kit? Starter kit lah ni. Starter kit. Starter kit. Apa benda lah kan ni? Halo? Dah. Dah. Dah jauh lah. Dah sampai lah 30 minit. Dah sampai. Dah. Dah nak sampai KL. KLCC. Tak apa, kau gerak je lah. Kau kira? Aku stay je kat hotel. Kau datang tak? Tak. Tak ada, aku tak ada kendaraan. Tak tahu korang gerak je. Okey. Baik. Pun gitu dia. Sekarang ni depan ni roundabout. Kau boleh tak serius buat itu? Serius. Oh, orang luar ni kau tak ambil tahu. Kau dengar cakap aku. Orang susah, orang tak nampak pun kita. Betul. Time senang orang nampak. Wow. Kau apa benda ni? Pak itu boleh tak boleh? Alah kau ni. Aku terlajak. Terlajak benda. Kau tak nampak di beda. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata. Condemn sampai mati. Ya, rosak susu sebelangnya. Rosak lagi buah pinggang. Kau macam beli aku. Asal? Kenapa main buah pinggang? Asal? Kau macam beli aku. Asal buat buah pinggang lah? Memanglah aku. Cakap kau dah jual babi beli iPhone. Habis? Bukan jual nak beli iPhone. Habis? Dia bukan jual beli iPhone. Kita ni itulah. Kita ni kan duduk kampung, banyak bergaul dengan orang kampung. Jadinya tiba-tiba dekat depan rumah aku ada pokok ketum. Okey. Jadinya aku pun diam lah. Takkan dengan pokok ketum tak boleh buat duit. So aku terpaksa buat. Jadinya aku terasa aku tegak buah pinggang. Kau jahat cakap. Jadi ya. Baru jadi. FZ. FZ kau dah. Geng, kau kalau nak tahu geng, dia ni dulu pakai Janganlah cerita bodoh. FZ Blok 57 pun dah lah jual, dia kata. Kau boleh jumpa FZ Blok 57 depan dom dekat budak-budak lain kau tak jumpa lagi. Aku sepada. Barang-barang sepadan. Mana boleh masuk FZ barang sepadan. Kalau kau nak tengok FZ aku, nanti aku buat. Nanti dia Aku mesti akan buat kan. Sekarang ni kita orang dekat. Ya. Jalan Sultan Ismail. Hari ni cantik sikit lah cuaca. Bukan apalah. Kita mendoakan kebaikan hari-hari demi hari. Ya, betul. Handsome kau. So macam MK kan? MK David. MK mana ada kembang macam gini siul. MK dah bagi. Dia memang cakap pekat je. Tapi dia tak ada pekat sepekat lah ni. Pekat betul kau mana? Kau jangan sebut-sebut benda aku pakai ni yang adjustable ni. Empuk jeru. Macam mana? Contoh adjustable. Adjustable benda. Dia hidrolik bodoh. Hidrolik siul. Dia ada jual ke? Spare dia jual. Ada dekat Di mana ni macam nak jual spare part? ada kat pintu. Pintu tayar. So geng, Kau tunjuk sikit jalan jam tak jam ni. Kau tengok. aku baru nak cakap ni. Nampak aku jalan Tengok geng, jalan jeng geng. jam otak kau. Kita orang Kelantan apa? Kalau Kelantan dia bukan jeng, dia je. J ke? Lah ni kami nak ayat kat demo. Lah ni kita jumpa dekat event KLCC. KLCC lah nanti. Kita kena buat dia orang tunjuk. Kita kena tunjukkan dia orang dulu. Siapa? Travis Scott? Travis Scott. Aku tak boleh tahan asap. Travis Scott Malaysia. Dulu aku jumpa dia aku takut siap. Tapi jap aku tunjuk kau. Kalau kau tak percaya kau tunggu jap lagi siapa Travis Scott Malaysia. Ya. So apa-apa jumpa dekat KL nanti. KLCC. Jumpa dekat KLCC. Aku bukan budak. Okay, kau KL aku CC. Aku bukan budak KL. Aku tak jeng kau CC aku KL. Okay. Kita cakap So Sisi KL dulu. kau ni main-main lah. So jumpa dekat KL. Sisi. 2,000 years later. Kalau nak tengok dah. Ini
Malaysia, ya. Inilah Bliss. Travis Scott Melaka. Orang kata dia Travis Scott. Tak tahulah Travis Scott belah mana. Kita bawa dia sekali lah. Jom. Oh, Beb. Kau tinggal sini ke? Apa ni? Dia lah Travis Scott Malaysia. Bukan pop. Jadinya inilah kan Travis Scott. Betul. Bukan live. Ini bukan live. Ini kamu Vlog lah. kepala. Ya benar. Ya, vlog lah. Ini apalah. Sekarang trend Spiderman ni. Tak. Aku jadi auto. Kau bagi tolong kita nak pergi mana ni? So itu orang nak pergi. Kita pergi makan luar lah apa je. Makan luar. Malam punya makan pun gantung. Aku harap hari ni tak gantung. Tak gantung lah. So, Mike gila. Mat. Ni dia Mat. Macam-macam berita je. Dia kita pergi makan luar. Betul-betul dia duduk Eropah. Makan kat mana? Makan kamu. Mula-mula. Ya aku tengok location ni. Jumpa nanti. Kau nak tahu kan Travis Scott Malaysia siapa? Itu dia. Paling nice sekali. Okay. Berhenti boleh. Memang tak campur orang kan? Apa? Ha? Nampak kat kita makan kat mana? Tengok ni, kena tengok ni. Kau sasul kau apa benda kau cakap ni? Ha? Kau nak makan apa nasi lemak? Ha? Kau nak makan apa nasi lemak? Simak. Oh, dia tadi je tak buka. Tak, kau memang okey tak gini? Okey, aku okey. Travis Scott? Okey. Okey. Okey tak tempat ni? Cuba tengok. Sekeliling, baik tak? Ya. Ya, Ya, kita tak tahu. Apa? kita akan. Kita Dua ni Kalau bunyi ni menarik perhatian ni. tak, dua ni macam tak betul apa. Kau lapar. lapor. Dah jumpa lah. Kalau nampak orang yang bijak bila bercakap, maknanya pasti ada hasil. Kalau orang bijak ada hasil. Selamat. Apa? Dah dengar orang, kau dah dengar? Kenapa? Dua ni. Aku rasa dua ni lapar lagi. Macam mana? Buka. Buka, kedai buka. Buka? Kedai buka. Dia buka kaki. Kau tak tahu ke orang ni lapar? Ha? Mana luar? Kau tak tahu ke orang ni lapar? Dia macam ada ni lah. Lauk kenduri lah. Siapa? Cuba tengok. Tak ni, kau bawa aku ke mana ni? Mana? Tu yang saya nak tengok. Oh, dia yang nyanyi. Kau tengok tu. Dia yang nyanyi. Dia yang nyanyi. Oh ya? Mak ambil satu kelapa bila tak ada baling ke bang? Apa yang paksa-paksa saya? Apa yang paksa-paksa saya? Dia paksa-paksa saya, Pal. Gua ada ni. Dah. Ni semua dia bang. Semua dia. Semua ada. Kumpul semua ni. Beduk. Kau sebenarnya lapar kan? Apa? Kau kalau lapar. Engkau ni kalau lapar, mulut tak betul. Naik sim. Oh, naik isi. Faham. Ini lapar. Aku tak lapar. Ai, Ya, yang lapar. Aku yang lapar. engkau yang lapar. Engkau? Aku nak makan. Bila kau makan? Tadi, Tak lapar? kengai. Ni buat minum petang kan? Minum petang. Oh, Aku yang lapar. habis Order panggil order. macam tak betul ni. Apa ada cerita? Baik tu. Ya, aku betul ke seluar ya, So kita tengok dulu makanan dekat sini ada apa. Kau ada kelima dah? Kau ni jenama apa? Apa pisau? Keladi. Tak? Aku ada. Tapi dah habis bateri. 5 million. Aduh, bateri pula. Habis terus tak? Oh. Weh. Kau buat apa ni? Bang, order bang. Order bang. Dia ni boleh tahan tak? Dia tak dia suruh. Nice. Sedap. Tak ada bateri. Ada tensi tak? Tak sekarang ni dia paksa aku. Order tak nak ambil. Macam mana? Dah jadi dah ambil.
Jagi dia ambil. Oh, jagi dah ambil. Oh, ini yang kita mahukan. Tak ada. Lagi tu. Ni otak. Okay, so sekarang kita dah sampai kita dah sampai dekat mana ni? Dah sampai. So sekarang kita dah sampai dekat Akso event. Right, kau tengok kau main baik lagi Akso dia. Bang. Baik. Cepat lah. Aku segar lah. Cepatlah, jom. Freeze. Kau ni, kau pegang tangan apa kau ni, buntal? Ni Akso event. Tengok. Dalam dia. Welcome guys, welcome. Kau masuk dulu, tengok dia. Nak pergi tanda. Tengok tu. Ada awet. Nak kencing. Sekarang ni mic dah lah pakai. Kencing tu. Nak pakai. Lagi pakai. Here we go, ladies and gentlemen. Back to the. Can you guys clear the pavement a little bit? All right. So the models will be coming out. All right, holding up samples. All right, in the box right there. So you guys can taste and you guys can try to sample it. Yeah. All right. So while they were doing that, ladies and gentlemen, as I mentioned earlier, right, before the opening speech, that all the goodie box, all the goodie bags that you guys have, there is a number inside of it. All right. Now it's a very good time for these guys. Mana pula kau ni? Kau apa ni? Cik tisu tu event kat luar. Bukan kencing. Kau duduk dalam buat apa? Kau apa pun? Ada. Kencing. Lepas tu aku tunggu luar. Aku tengok konsert Joe Fizzo je. Aku tengok konsert Joe Fizzo je. Oh, Joe Fizzo ni? Jumpa je lagi Suspect, Axo Supernova. Stay with your people love. We got. Hold up, Joe. 1 second. Joe, 1 second. Right. 1 second. Yes, sir. Once again, ladies and gentlemen, this is Joe Fleezo. Make some noise! Thank you, guys. I really feel happy being here. So, dah nak habis. Kita terkejut pula. Mana? Ya, itu dah. Round 1. Fight!
Well, you only need the light when it's burning low.